Halo, please like and share. Tolong like and share kepada rakan-rakan. Kita nak start penyesuaian bank tak lama lagi. Okay. By the way, kepada yang tak tahu, Nota berada di dalam rumah biru. Okay. Nota berada di dalam rumah biru. Okay. Please keep sharing. Okay. You guys are doing amazing. You guys are doing amazing. Exam je, bukan SPM lagi. Bila exam ni, sepatutnya awak dah tahu awak exam bulan 5. Tak kenapa hari ni baru awak nak takut? Mana awak punya takut tu pada bulan 4? Mana awak punya takut tu pada bulan 3? Kenapa awak tak cakap, sir 2 bulan lagi exam? Kenapa hari ni baru cakap, sir exam? Nampak? So basically, this is very normal. Okay, kita akan rasa macam, oh lambat lagi. Bila dah dekat, we don't have time. So sebenarnya, that feeling is very normal. Even, awak sampai SPM pun, awak kata, sir, esok SPM. That's very normal. Yang tak normal adalah awak takut berlebih-lebihan. Bila awak takut berlebih-lebihan, you will tends to be very panic and awak akan hilang semua sekali benda yang awak belajar. Do not panic. There will be time untuk exam. So you just need to well prepare and believe in yourself. Itu sahaja. Faham? Tak apa, tak cukup masa. Bila tak cukup masa, you just need to understand yang lepas ni timing awak kena tu. Tak apa, exam yang dah berlalu ni, put your benchmark here. Put benchmark. Bila saya cakap put benchmark tu, after this trial awak, okay, please do better. Please do better. By the way, baru 920 like. Boleh like tak kepada 10k? Jangan hafal fakta. Account, fakta tak berbalik. Fakta ni sebenarnya awak kena menulis. Tak apa. Buat yang terbaik mesti boleh buat punya. Especially my student mesti boleh buat. By the way, lagi 2 minit lagi saya nak 10k je. Start with 10k. Cantik lah sikit angka. Persamaan saya masih ada dekat saya punya rumah merah. Tolong tengok Icha. Saya buat banyak persamaan kat sana. Tengok Icha detailsnya. Ingat balik 3-step rule saya untuk persamaan. Boleh Icha. Boleh tengok. Search je persamaan perakaunan. So Omar Faiz mesti akan ada. So hari ni exam dapat exam alhamdulillah A- first. You are doing amazing. Okay. Jangan drop. C+ is good sebenarnya. C+ is actually boleh go for A already in exam. Akaun kawanan ada ke? Ada. Akaun kawanan ada tak silap saya. Exam susah. Exam memang tak pernah pun student saya kata, sir exam senang. Tak pernah saya dengar, sir exam akaun senang. Tak pernah. Memang susah. Tak apa. Nanti saya nak buat. Saya akan cerita dekat awak kenapa tambahan tu lah. Alright? Okay, seminit lagi. Baru 47k ni. Macam mana ni? Ini saya akan post. By the way, semalam punya saya tengah proses lagi video tu. Okay, sangat lambat sebenarnya untuk extract from TikTok. Saya akan post dekat Rumah Merah. Hari ni pun saya akan post Rumah Merah. Okay, bila saya buat latihan memang saya akan post kat Rumah Merah. Just bila saya buat video pendek sahaja saya tak post. Video latihan saya akan post. Okay, you guys are doing amazing. A for account. Nampak? Okay, yes. Awak kena ingat account ni banyakkan latihan je. Okay, which is awak buat soalan tu berulang-ulang kali pun tak ada masalah sebenarnya. Because account ni dia lebih kepada teknik je. Okay, alright. Dan sekarang kenapa saya pilih soalan ini? Sebab semua yang belajar ini, diorang tak suka bentuk ayat. Betul ke tak betul? Student Form 5 tak suka bentuk ayat. By the way, Form 4 boleh dengar saya dari gagal dapat A tu lah. Nampak? Maksudnya awak still ada harapan. Okay, Form 4 ada tak? So kenapa revenue kat debit? Revenue kat kredit lah. Revenue hasil kat kredit. Tak apa. Form 4 ada juga kat sana. Okay, tak ada masalah. Kita nak habiskan dah. Okay, so sekarang baru 8.7. Okay, sikit lagi. Bagi kat saya 10k. 1.3k lagi. 8.9 dah. Saya nak terus start 10. Walaupun 8.2 minit. Halo world burger. Hi Salsabila, how are you doing? By the way, Salsabila. Okay, hi Farah. By the way, jiran saya, cikgu yang duduk di meja saya. Jiran meja saya tapi dia takkan ada pun. Cikgu Farah. Kepada student-student, ini guru koperasi ni. So kita kena cerita koperasi. Apa kelebihan koperasi kat sekolah? Menang koperasi. Okay, very good. So sekarang, are you guys ready? Dah 10k, can we proceed? Can we proceed untuk account pada hari ini? So far so good, very clear. Just be chill, esok exam, hadap je. Okay, alright. So sekarang, gitulah biasa. Tak pernah pun student kata, so paper senang. Tak pernah jumpa student paper senang. Okay, so first and foremost, soalan saya dekat awal. Fahamkan terlebih dahulu, ini adalah buku tunai.
Okay, buku tunai klasifikasi apa? Asset ke liability? Buku tunai klasifikasi apa? Asset ke liability? This one. Buku tunai adalah aset. Betul ke tak betul? Sebab buku tunai adalah duit. Betul ke tak betul? So, bila aset, dia bertambah dekat mana, dia berkurang dekat mana? Dia bertambah debit, dia berkurang kredit. Betul ke tak betul? Which is, dia debit and this one kredit. Yang mana debit adalah duit masuk, manakala kredit adalah duit keluar. Betul ke tak betul? Kredit adalah duit keluar. Semua orang setuju? So far so good, very clear sampai sekarang. Okey ke tak okey, boleh ke tak boleh? This one basic, bab 2, tingkatan 4, which is persamaan perakaunan. Betul? Okey. So sekarang, kalau contoh, buku tunai bank. Awak boleh dapat pengesahan tak rekod dalam bank awak? Kita boleh dapatkan apa daripada bank? Untuk menunjukkan berapa baki duit kita dalam bank. Kita boleh dapatkan apa? Kita boleh dapatkan penyata bank. Betul ke tak betul? We can get penyata bank daripada bank. Which is, penyata bank, soalan saya dekat awak. Bank statement tu, dia akan beritahu the exact amount ke yang dia tipu-tipu dekat awak. The exact amount ke yang tipu-tipu dekat awak. Dia akan bagi tahu the exact amount. Betul ke tak betul? Because dia adalah satu sistem yang mana kita kena percaya. Okay? So sekarang, kita ada penyata bank. Okay, sekarang penyata bank ini dibuat oleh kita ke dibuat oleh pihak bank? Penyata bank ini dibuat oleh kita ke dibuat oleh pihak bank? Penyata bank dibuat oleh pihak bank. So, pihak bank ini orang dalam ke orang luar? Pihak bank ini orang dalam ke orang luar? By the way, keep sharing dekat rakan-rakan awak. Baru 16 sharing ni. Dah sakit mata sikit. Saya ingatkan 1,600 share ke apa ke. Okay. Alright. Ini adalah orang luar. So, bila orang luar, awak kena ingat, dia adalah dokumen sumber ke dokumen bukan sumber? Penyata bank is dokumen bukan sumber. So, bila dokumen bukan sumber, kita boleh tak? Okay. By the way, yang macam mana nak tutup komen tu, awak tekan skrin lama-lama, lepas tu awak tekan clear display. Tekan skrin lama-lama, awak tekan clear display, akan hilang semua komen. Itu awak akan nampak saya je. Okay? Dan awak boleh check dekat sana. Dah? Dah okay? Alright, itu cara untuk kalau awak nak clear, kalau awak nak hilangkan komen. Alright? Okay, slide ke kanan pun boleh. Untuk awak clear display pun boleh. Tekan skrin lama-lama, awak akan cari clear display. Ataupun slide ke kanan. Okay. So, kelas form 4 saya tengah berada di fasa jurnal am, jurnal khas. Okay, so sekarang penyata bank ini adalah orang luar. Betul ke tak betul? Bila orang luar kita boleh betulkan. Kita boleh betulkan ke? Alright, so sekarang okay. So sekarang soalan saya dekat awak. Ni form 5 ni. Okay, penyata bank ini, sini ada debit, sini ada kredit. Okay, sekarang dalam penyata bank, kalau buku tunai duit masuk debit, penyata bank boleh sama tak? Boleh sama tak dekat sini? Tak boleh. Dia akan songsang dekat sini. Nampak? Dia akan pergi dekat sini. Dia akan pergi dekat sini. Yang mana di sebelah debit ini adalah kredit ini duit masuk. Manakala debit duit keluar. So sekarang sistem catatan bergu berlaku tak? Sistem catatan bergu berlaku tak? Alright? Yang mana awak kena ingat sebab penyata bank ini adalah dokumen bukan sumber. Kita tak boleh betulkan dia. So kalau diorang dah pilih kredit, kita yang kena rekod di sebelah debit. Okay? Alright, so sekarang soalan saya dekat awak. Okay? So awak kena ingat, penyata bank dia memang dah fix yang dia nak kredit duit masuk. Sebab itulah buku tunai kita debit asset. We need to cross check satu debit, satu kredit. Baru kita boleh imbangkan dia. Memang bank, kredit maksudnya duit masuk. Okay? Which is, sebab tu makluman kredit duit tambah, makluman debit duit tolak. So awak kena ingat sahaja, penyata bank dia akan kontradik daripada buku tunai bank. Okay ke tak okay? So far so good, very clear. Okay? Alright? Okay? Duit kredit, duit keluar. Duit keluar. Sampai sekarang okay? Boleh? Okay. So sekarang, so kenapa saya tulisnya? Setiap kali tulis salah sikit je. Salah tu. Main. Okay. So sekarang, first and foremost. Okay. Soalan saya dekat awak, andai kata baki bank buku tunai.
baki bank, penyata bank. Soalan saya dekat awak, andai kata baki bank buku tunai adalah 1000, baki bank penyata bank adalah 500. Yang mana satu betul? Yang mana satu betul? By the way, ayat dengan saya, student saya sangat suka ayat sebab paling senang sekali. Penyata bank always betul Sebab penyata bank itu dia pakai sistem, kita pakai manual. Okay, perempuan selalu betul. Betul lah, PB is perempuan betul. Okay, BT is boys totally wrong. Alright. Okay, so sekarang soalan saya dekat awak. Penyata bank always betul. Maksudnya kita kena ubah daripada 1000 ni pergi ke 500. We need to change. Okay, PB is perempuan betul. BT is boys always wrong. Okay, boys totally wrong. Okay, alright, which is buku tunai kita sometimes we are not up to date, and sometimes bank kalau proses duit kita cepat ke lambat. Bank whenever proses kita punya duit kadang-kadang lambat, especially bila check dia memang tak akan tu. Alright, so sekarang give your chance to me sebab belajar dengan saya untuk ayat 3 step sahaja, and ayat jauh lebih better daripada yang tu. Okay, jauh lebih better. By the way, siapa yang Plusion, sila kat kawan awak yang tanya how to join my online class tuition, especially my students in my class. Your Plusionpreneur now doing good. Okay, can PM. Okay, alright. So sekarang soalan saya dekat awak. First and foremost, soalan saya dekat awak, ini contoh ayat dia. Betul ke tak betul? Ini adalah soalan MRSM last year. Okay, ini adalah soalan last year. Yang mana langkah untuk buat ini dengan saya 3 langkah sahaja. Okay, dengan saya 3 langkah sahaja, which is steps penyata penyesuaian bank dalam bentuk ayat. Okay, ini dalam bentuk ayat. Okay, alright. So sekarang, first and foremost, cari baki buku tunai dan penyata bank. Keluarkan terlebih dahulu. Cari baki tunai dan penyata bank. Alright. Sampai sekarang, soalan saya dekat awak, kita baca sahaja soalan. Okay, kita baca sahaja soalan. Okay, so sekarang soalan saya dekat awak. Okay, DFM Enterprise telah menerima penyata bank bagi bulan Jun yang menunjukkan baki akhir overdraft sebanyak 3240. Soalan saya dekat awak, kalau overdraft, tengok sama macam accountant. Lepas tu kita ada accountant, auditor ni tak peak period ke semuanya ni. Sampai tengok live ni. Lepas tu good luck for your peak period, last peak period. Sebab B-form nak hantar dah bulan 6 nanti. Especially for the auditor. Hold tight, sikit lagi. Auditor and accountant. So basically ini adalah fasa untuk tu. Saya dah habis CCA last year dah. Dah habis dah CCA lama dah. Okay, so sekarang bila cakap overdraft, dia positif ke dia negatif duitnya? Overdraft is positif ke negatif? Overdraft will always be negative. Okay, will always be negative. Okay, tapi orang cakap kerja accountant will ganti dengan AI. Soalan saya dekat awak. Awak kalau contoh ini saya nak jawab Kalau AI yang buat kerja, awak tak rasa ke manipulation boleh ada banyak? Betul ke tak betul? Contoh kalau boleh je lah saya cakap kat AI, please add every sales eyes towards 30%. Daripada 2012 tau saya dengar. Lepas ni accountant tak ada kerja. Tak ada. Accountant malah tak cukup lagi adalah. Okay, awak kena ingat kalau AI je tak boleh, kita mesti kena ada tenaga manusia juga yang buat benda ni. Because we still have cash. Okay, saya minta jawapan account pun dia salah bagi. Tak ada. Awak buat gambar pun, suruh tukar gambar dekat AI tu, dia bagi lain kan? Betul ke tak betul? Dia tak bagi sebiji. Betul tak betul? Awak tengok je. Okay, sekarang bagi penyata bank, keluarkan dulu info Okay, keluarkan dulu info yang mana, okay, which is first one, baki penyata bank. Okay, kalau negatif overdraft kan, negatif sebelah debit ke sebelah kredit? Negatif sebelah debit ke sebelah kredit? Negatif sebelah debit ke sebelah kredit? Bagi tahu dekat saya. First and foremost, dalam penyata bank, kalau negatif, dia duduk di sebelah debit. Ingat, duit keluar is negatif, duit masuk positif, nampak?
debit. Jadi awak tulis baki penyata bank debit. Berapa? Debit RM3240. Okay, which is awak boleh letak negatif. Okay, alright. So sekarang kita baca lagi yang kedua. Baki ini berbeza dengan baki yang ditunjukkan di dalam buku tunainya pada tarikh yang sama, iaitu 1810. Sekarang buku tunai dia ada mention tak positif ke negatif? Buku tunai dia ada mention tak positif ke negatif semuanya? Buku tunai dia tak mention positif ataupun negatif. Betul ke tak betul? Buku tunai dia tak mention. Maksudnya sekarang, soalan saya dekat awak. Bila dia kata baki buku tunai 1810, awak rasa positif ke negatif? Okay? Alright. Dia akan positif. Betul ke tak betul? Dia akan jadi positif. Alright? Okay. So sekarang kita akan tulis baki buku tunai, which is step pertama lagi. Baki buku tunai. Kalau positif duduk di sebelah debit ke duduk di sebelah kredit buku tunai? Kalau positif duduk di sebelah debit buku tunai ke di sebelah kredit buku tunai? Kalau positif dia duduk di sebelah debit. Betul ke tak betul? Dia duduk di sebelah debit. Debit buku tunai is debit. Okay? Which is kita akan tulis debit RM 1810. Okay? 1810. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Penyata bank ke buku tunai? Siapa yang betul? Penyata bank ke buku tunai? Tell me now. Yang betul will always be penyata bank. So, awak tandalah 3 kali supaya awak tahu jawapan akhir awak will be this. Ini adalah jawapan awak. Negatif 3240. Which is kita nak jadikan 1810 menjadi negatif 3240. Faham ataupun tidak? Step yang pertama, keluarkan dulu dua benda ini. Kalau tak ada baki penyata bank pun tak ada masalah. Yang penting kena ada baki buku tunai. Yang penting kena ada baki buku tunai salah satu sahaja. Dia tak boleh hilang dua-dua. Dia mesti ada salah satu. Kalau dia bagi dua-dua, itu bonus. Kalau dia bagi salah satu, there's no problem. Jangan awak angkat tangan pula. Cikgu, soalan ni salah. Tak ada satu lagi baki. Tak ada. Masih boleh buat macam biasa. Okey. Sekarang boleh kita buat step nombor 2. Step yang paling senang. Okey. Baki penyata bank tak ada masalah. Baki penyata bank tak ada masalah. There is no problem with that. Memang jawapan akhir akan dapat penyata bank. Dia mesti salah satu mesti ada. Dua-dua tak ada yang jadi masalah. Okey. Baki salah satu wajib ada. Dua-dua tak ada, soalan salah. Kalau salah satu je dia bagi, tetap boleh buat macam biasa. There is no problem there. There is no problem there. But majority of the question, dia akan bagi dua-dua. Okay? Alright, so sekarang awak just cari je baki awal, which is ini adalah baki awal penyata bank. Dan baki awal buku tunai ini adalah step yang pertama. Okay? Alright, so sekarang soalan saya dekat awak, kita nak tengok step nombor 2. Okay? Which is, dalam step nombor 2, okay? Step nombor 2, awak cari 2 ayat. Maksud saya 2 ayat, berapa point? 2 point sahaja, betul ke tak betul? Yang mana 2 ayat itu, dia punya kata kunci. Yang pertama, cek belum dikemukakan. Ayat yang pertama confirm akan ada, cek belum dikemukakan. Dan ayat yang kedua dia mesti ada deposit belum dikreditkan. Okay, sampai sekarang step nombor 2 saya kata untuk saya. Okay, alright, untuk saya. Step nombor 2 saya, berapa ayat sahaja? 2 ayat sahaja. Betul ke tak betul? Maksudnya, sekarang, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 ayat. Saya suruh cari berapa sahaja? Saya suruh cari berapa sahaja? Daripada 7 ayat ini, kita nak cari berapa ayat? 2 ayat sahaja. Yang mana kata kunci yang pertama, cek belum dikemukakan. Dan kata kunci yang kedua adalah deposit belum dikreditkan. Boleh kita tapis sekarang? Boleh kita tapis sekarang? Which is, soalan saya dekat awak, bacalah satu-satu. Dia memang akan bagi. Jumpa label step nombor 2.
jumpa label step nombor 2. Okey, sekarang kita baca ayat yang pertama. Okey. Alright. Okey, ada nanti. Saya akan cuba upload. Bagi saya masa sebab saya nak proses lama. Okey. Cek diterima daripada email trading sebanyak 5340 pada 23 Jun belum dikreditkan oleh bank. So sekarang soalan saya dekat awak, ada perkataan apa? Ada perkataan belum dikreditkan. Betul ke tak betul? Belum dikreditkan. So sekarang ini step nombor berapa? Step 1 ke step 2 saya kata? Saya rasa abang post laju. Hello? Abang tak kat spot je. Saya kata dah. Nampak? TikTok punya lah ni. Dia nak hantar macam tu. Saya terus panggil dia masuk belajar terus balik. Dia dekat depan ni je. Cakap, letak je. Okey, sekarang. Yang ini adalah step yang kedua. Betul ke tak betul? Ini adalah step yang kedua. Betul ke tak betul? Which is step nombor 2, dia akan jadi cek belum dikemukakan ke deposit belum dikreditkan. Yang mana satu? Cek belum dikemukakan ke deposit belum dikreditkan? Dia adalah nombor 2, which is deposit belum dikreditkan. Betul tak betul? Saya akan label DBD. Deposit belum dikreditkan. Ayat pertama dah jumpa. Sekarang soalan saya dekat awak, tinggal berapa ayat je lagi untuk step nombor 2? Berapa ayat je lagi untuk step nombor 2? Tinggal 2 sahaja ayat, 1 lagi ayat. Betul tak betul? 1 lagi ayat. Sebab 1 daripada 2, 1 dah jumpa. Tinggal 1 sahaja lagi ayat. Betul ke tak betul? Okay, sekarang kita baca ayat yang kedua. Okay, so sekarang dalam ayat yang kedua, dia cakap dekat kita, sekeping cek yang dibayar kepada pembekal raju berjumlah 1,350 belum dikemukakan. Ya, memang selalunya 2. Kadang-kadang bagi lebih awak tetap akan jumpa step nombor 2. Awak nampak je deposit belum dikreditkan, cek belum dikemukakan, confirm step nombor 2. So sekarang dekat chapter ni, dalam chapter ni pula dah, ayat yang kedua ni dia ada tak perkataan cek belum dikemukakan. So sekarang ini step nombor berapa? Cek belum dikemukakan. Yang ini step nombor berapa? Ini bukan step 1. Step nombor 2. Betul tak betul? Step 1 kan baki. Step nombor 2 ini dia akan jadi cek belum dikemukakan ke deposit belum dikreditkan. Cek belum dikemukakan ke deposit belum dikreditkan. Cuba inform dekat saya. Yang mana satu? This one akan jadi cek belum dikemukakan, which is cek belum dikemukakan. Betul ke tak betul? Setuju? Okey, sekarang awak cuba sepintas lalu baca, takkan ada dah ayat DBD, takkan ada dah ayat CBK. Takkan ada dah deposit belum dikreditkan, cek belum dikemukakan. Dividen telah dikreditkan ke dalam akaun bank di FM Enterprise banyaklah 1850. Nampak? Tak ada cek belum dikemukakan, deposit belum dikreditkan. Cek bernilai 2,800 kepada pembekal air garas telah didebitkan oleh bank tetapi direkodkan sebelah debit buku tunai. Yang ni pun tak ada juga. Betul ke tak betul? Tak ada juga. Charge perkhidmatan bank berjumlah 390 telah didebitkan penyata bank. Sekarang ada tak perkataan belum dikemukakan deposit? Tak ada. Dan sekarang bank telah membayar insurans atas perintah sedia ada. Tak ada juga. Last kali cek yang diterima pada Ida Masari bernilai 4,800 di tanda rujuk penyuruh bayar. Tak ada. So sekarang betul tak? Yang ni common. 2 ayat sahaja. Okay? Don't overthink. Don't overthink. Maksudnya awak ingat je step nombor 2 dia akan ni je. Belum dikemukakan, belum dikreditkan. That's all. Okay? Kalau ada macam mana, label lah step nombor 2. Kalau ada lebih, awak letak je step nombor 2. Asalkan ada keywords belum dikemukakan, belum dikreditkan, memang step nombor 2. Step nombor 2 will always be belum dikemukakan, belum dikreditkan. That's all. Takkan ada selain daripada tu. Okay ke tak okay? Alright, sekarang boleh kita buat step yang ketiga. Boleh kita pergi step yang ketiga? Nampak? Saya dah bagi dah kata kunci dekat dia. Step nombor 2, kata kunci dia 2 benda tu je. Okay? Alright, so sekarang step nombor 3. Selain ayat steps nombor 2, semua masuk buku tunai. Maksudnya,
Selain ayat nombor 2 ni, automatik semua masuk buku tunai. Yang mana? Kalau contoh, terima, bayar. Kalau terima, duit masuk ke duit keluar? Kalau terima, duit masuk ke duit keluar? Bagi tahu dekat saya, if terima. If terima, duit masuk. Betul ke tak betul? Terima is duit masuk. So, bila duit masuk, dia akan duduk di sebelah buku tunai sebelah debit ke buku tunai sebelah kredit. Dia akan duduk di buku tunai sebelah debit ke buku tunai sebelah kredit. Kalau duit masuk. Di sebelah debit. Very good. Manakala kalau bayar, duit masuk ke duit keluar? Duit masuk ke duit keluar? Kalau bayar is duit keluar. So, bila bayar duit keluar, yang ini akan duduk di sebelah buku tunai sebelah debit ke buku tunai sebelah kredit. Yang ini, dia akan duduk di sebelah buku tunai sebelah kredit. Sampai sekarang, okey? Sampai sekarang, okey? So far so good, very good, very clear. Maksudnya, selain daripada ayat tu, semua masuk buku tunai. Sebab tak ada dah deposit belum dikreditkan, cek belum dikemukakan. Automatic masuk ke dalam buku tunai. Everyone clear? Boleh kita buat sekarang? Boleh kita buat sekarang? Is everyone ready? So far so good, very good, very clear. Okay, so sekarang soalan saya dekat awak. Okay, baca ayat yang pertama. Okay. Dividen telah dikreditkan ke dalam akaun bank di DFN Enterprise sebanyak 1,850. So sekarang soalan saya dekat awak. Dividen ni duit masuk ke duit keluar? Okay, bila kredit ke dalam akaun bank? Akaun bank kalau kredit, duit masuk ke duit keluar? Kredit, akaun bank, duit masuk ke duit keluar? Kredit, duit masuk. So sekarang dividen ni duit masuk. So bila duit masuk, dia akan duduk di sebelah buku tunai sebelah mana? Sebelah debit ke sebelah kredit? Dia akan duduk di sebelah debit ke kredit? Dia akan duduk buku tunai. Buku tunai duit masuk di sebelah debit. Nampak? Debit. Duit masuk debit. Yang ni, yang kredit ni penyata bank. Kita sekarang buku tunai. Buku tunai sebelah debit. Duit masuk. Penyata bank je duit masuk sebelah kredit. Okay? So sekarang ini akan duduk di sebelah debit. Simple. So ini step nombor berapa? Step 1 ke step 2 ke step 3? Kalau selain daripada cek belum dikemukakan, deposit belum dikreditkan, ini akan jadi step nombor berapa? Step nombor 3. Awak tulislah S3 dekat sini. Tak tulis S pun tak ada masalah. Okay, sekarang. Cek bernilai 2,800 kepada pembekal iGarage telah didebitkan oleh bank. So, sekarang bagi tahu dekat saya, bila didebitkan oleh bank, ini sepatutnya duit keluar ke duit masuk? Ini duit keluar ke duit masuk? Ini duit keluar. Awak kena faham yang ni yang selain daripada step 2 ni, kita tak rekod pun lagi buku tunai. Memang ada dalam buku, memang ada dalam penyata bank je. Sebab itulah saya suruh awak rekod kat buku tunai je. Takkan awak nak rekod sekali lagi. Nampak tak? Didebitkan oleh bank. Tapi, direkodkan di sebelah debit buku tunai. Soalan saya dekat awak. Sebelah debit buku tunai ni, duit masuk ke duit keluar? Sebelah debit buku tunai ni, duit masuk ke duit keluar? Duit masuk. So, sekarang betul tak apa kita rekod? Sepatutnya kita rekod dekat mana? Kalau bank dah debit, kita kena rekod di sebelah mana? Kita kena rekod di sebelah mana? Bank kalau debit, kita kena rekod yang ni di sebelah kredit. So, sekarang yang ini, kita kena betulkan tak? Yang ni kita kena betulkan tak? Ini adalah pembetulan kesilapan. Betul ke tak betul? Yang ini, kita kena betulkan di buku tunai. Betul ke tak betul? Kita kena betulkan di buku tunai. Okay, sekarang saya hold terlebih dahulu. Yang ini, sebab saya akan ajar cara untuk betulkan. Okay? Cara untuk betulkan. Sabar. Okay, sekarang. Caj perkhidmatan bank berjumlah 390 telah didebitkan dalam penyata bank. So, sekarang, didebitkan dalam penyata bank. So, bila didebitkan dalam penyata bank, soalan saya dekat awak. Duit masuk ke duit keluar kalau debit penyata bank? Debit penyata bank, duit masuk ke duit keluar? Duit keluar. So, sekarang, awak nampak tak caj perkhidmatan bank? Yang ini duit masuk ke duit keluar sebenarnya? Yang ini duit masuk ke duit keluar semua orang? Yang ini duit keluar. Betul tak betul? Yang ini duit keluar. So, sekarang bila duit keluar, dia kena buku tunai sebelah debit ke sebelah kredit? Duit keluar, buku tunai sebelah kredit. Sampai sekarang okey? Sampai sekarang okey? Ingat je, kalau awak tak boleh nampak yang debit kredit ni, tolong lukis kat sebelah ni supaya awak nampak. Nampak? Kredit, debit, duit keluar. Which is simbol negatif. Nampak? Debit, simbol negatif. You guys can just do like that.
Okay? Alright, so sekarang bank telah membayar insurans 2120 atas perintah sedia ada. Bila bayar saya kata apa? Yang ini kita kena rekod dekat buku tunai sebelah debit ke sebelah kredit. Kalau bank telah membayar insurans, kita kena rekod dekat buku tunai sebelah debit ke sebelah kredit. Kita kena rekod buku tunai sebelah kredit. Sebab bayar is duit keluar, betul ke tak betul? Bayar duit keluar, betul ke tak betul? Alright, dan sekarang ayat yang last kali. Okay? Cek yang diterima daripada idaman sehari bernilai 4,800 ditanda rujuk penyuruh bayar. Ditanda rujuk penyuruh bayar. So sekarang soalan saya dekat awak. Bila ditanda rujuk penyuruh bayar, okay? Alright. So sekarang soalan saya dekat awak. Okay? Soalan saya dekat awak. Bila ditanda rujuk penyuruh bayar, my question dekat awak, ini adalah cek tak laku. Very good. Ini adalah cek tak laku. Everyone okay? Ini adalah cek tak laku. Sampai sekarang semua orang okay? So, bila dia cek tak laku, kita kena rekod ke kita tak perlu rekod? Kita kena rekod ke kita tak perlu rekod sepatutnya? Kita tak perlu rekod, betul ke tak betul? Kita tak perlu. Cek tak laku dah. Kenapa kita nak rekod? Duit tak masuk. Duit tak masuk. Awak cek tu dah tak boleh pakai. Awak nak rekod buat apa? Buat kenangan ke? Frame boleh lah. Frame tulis cek yang ditipu daripada pelanggan. Awak cek tu duit tak ada pun. Duit tak masuk. Kenapa awak nak rekod ke? Macam tu best lah. Setiap kali boleh bagi cek tipu. Sebab semua orang akan rekod. Sebab dia orang suka duit tak masuk dalam bank. Tapi kami tetap rekod, sir. Kesian orang tu, sir. Dia tak ada duit. So kita kena faham, sir. Sebagai peniaga ni kita kena faham orang tak ada duit. Biar kita yang rugi, bukan diorang yang rugi. Hidup makin susah, sir. Biar, sir. Dia bagi cek palsu pun kita tetap rekod dia dah bayar hutang. Macam tu ke? Bolehlah awak bagi kat saya duit. Kebus. Okay, so sekarang bila kita terima, okay, bila kita terima daripada, kita asalnya rekod dekat mana terima? Buku tunai sebelah debit ke sebelah kredit? Asal. Asal kita akan letak, bila kita terima, asal kita rekod di sebelah debit, betul ke tak betul? Asal rekod debit. So sekarang kita nak rekod ke kita tak perlu rekod? Kan kita dah diterima. Diterima maksudnya kita dah rekod. Diterima maksudnya kita dah rekod. Okay, bila kita tak perlu rekod, soalan saya dekat awak. Bila kita tak perlu rekod, kita nak patah balikkan dia letak dekat mana? Letak kat tempat yang sama ke rekod 2 kali? Kesianlah dia, sir. Tak ada duit. Kita 2 kali, sir, kita halalkan hutang dia. Biar dia tak payah bayar terus. Kita kena letak tempat yang terbalik. Yang mana kita akan letak buku tunai sebelah kredit. Ingat bila rujuk tanda penyuruh bayar, terbalikkan tempat sahaja. Terbalikkan tempat sahaja. Kalau dia kata dibayar, awak masuk debit. Kalau dia kata diterima, awak masuk kredit. Sampai sekarang, soalan saya dekat awak. 3 step habis. Boleh kita buat sekarang? Boleh kita buat sekarang, everyone? Jangan main-main dengan saya memang 3 step saja. Kita tak adanya nak suruh awak pergi buat semua segala benda. Sekarang betul tak saya kata dekat awak? Step nombor 2 hanya ada 2 ayat sahaja. Belum dikemukakan, belum dikreditkan. Baki semua dekat step nombor 3. Cukuplah 3 step, nak banyak-banyak step buat apa? Ingat nak buat rumusan ke? Banyak poin-poin nak ni. Time suruh buat rumusan banyak-banyak poin, tak nak tulis pula. Time account patutnya simple-simple je, sibuk tu buat semua segala benda pula. Tak faham lah kadang-kadang. Ini belum lagi. Soalan tanya 2 markah. Jelaskan kenapa penyata kewangan sangat penting kepada perniagaan. No! Dia punya karangan tu, BM pun dia tak buat panjang macam tu. 2 poin cukup lah. Yang sibuk buat karangan tu dah kenapa? Dalam account, ini bukan karangan. Okay? So sekarang, soalan saya dekat awak. Sabar-sabar. Tak payah screenshot. Sebenarnya ada dekat rumah biru. Tengok story TikTok. Okay? Alright, so sekarang. Okay. Dia nak minta kita tanpa kemaskini buku tunai. Betul ke tak betul? Dia minta kita tanpa kemaskini buku tunai. Setuju ataupun tidak? Bila dia minta tanpa kemaskini, this is the time. Sudah kau cakap, kenapa dia minta tak kemaskini ni? Saya tak tahulah nak buat, sir. Saya rasa kan, sir,
Memang takdir, tak nak saya suka akaun sebenarnya, sir. Saya dah cuba suka akaun, sir. Tapi saya tak faham kenapa soalan selalu menyusahkan saya. Patutnya, sir, dia senangkan saya, sir. Dia kena faham, sir. Saya bukan ambil satu subjek akaun je. Saya ambil 9 lagi subjek. Apa masalah dia? Saat nak kemas kini, saat tak kemas kini. Dia tak boleh ke duduk satu side je? Kemas kini je lah. Dan kenapa nak buat 2-3 benda? Sama je kan jawapan dia. Okay. Itu student account punya pemikiran. Dia akan salahkan soalan. Student account tak pernah salah. Soalan salah. Dan kenapa dia nak tanya pada waktu tu? Samalah. Kenapa dia tanya soalan saya tak belajar? Okey, so sekarang. Ingat, bila keluar tanpa kemas kini buku tunai, okey, buat je buku tunai. Tapi cincai-cincai saja. Kenapa cincai? Tak perlu buat. Okey? Yang mana, okey, soalan saya dekat awak. Alright. Buat cincai-cincai macam ni. Cara nak ajar cincai-cincai, buat cincai-cincai. Okay? Alright? Okay. Soalan saya dekat awak. Awak tulis saja buku tunai. Dan awak label positif, negatif. Semua orang okay? Positif, negatif. Soalan saya dekat awak. Okay. First and foremost. Jap. Okay. First and foremost. Okay. Kita buat, okay, PPT je pun, bukan SPM. Okay, alright, so sekarang kita tulis dulu baki awal dia, which is baki BB. Tulis dulu baki BB. Yang mana, dalam baki BB ni, saya takkan tulis sampai cantik-cantik macam ni lah. Awak tulis je lah BB, apa masalah? Cincai-cincai, betul ke tak betul? Cincai-cincai. So sekarang soalan saya dekat awak. Berapa baki awal ambil dekat step 1? Baki awal dekat sini dia tulis debit 1810. Betul ke tak betul? Maka kita tulis balik dekat sini 1810. Selepas daripada itu, awak perasan tak tadi dekat semua step 3 awak dah label. Sama ada this one debit. Selepas itu kita ada lagi debit, ada lagi ke? Okay, debit ada lagi ke semuanya? Dah tak ada dah. Betul tak betul? Yang ni semua kredit. Setuju? Awak letak di sebelah debit. Kan awak dah label dividend debit. Okay? Alright, sekarang. So, penyata penyesuaian bank ni soalan pilihan kan? Okay. Ya, dia memang soalan pilihan. Tapi, kalau dia nak letak juga soalan wajib, kita tak boleh buat apa. Saya bukan peramal soalan. Okay? Awak, this is one tips for you guys. Do not predict question. Tak akan dapat jawapan pun sebenarnya. Awak, soalan persamaan perakaunan tu tak pernah keluar soalan wajib tau. 2 tahun lepas, dia orang letak soalan nombor 2, 25 markah. Faham tak? So, saya memang akan cakapkan student saya, jangan awak cuba jadi peramal soalan. You won't get answer at all. Because bila awak dah cakap, oh soalan ni soalan pilihan, you won't put heart there. Awak akan rasa macam, tak fokus pun tak apa. That is the wrong mindset. Okay? Please. Belajar semua topik sama rata. Just belajar teknik. So that dia letaklah soalan kat mana sekalipun, awak boleh score. Understand? Saya sangat terkejut 2 tahun lepas dia keluar 25 markah soalan persamaan perakaunan. Tak pernah dia orang letak soalan wajib. 25 markah and all my students score. Sebab persamaan perakaunan memang saya mengajar 3 step. Tapi ada student yang dia lupa terus persamaan perakaunan because dia tak expect yang itu akan keluar sebagai soalan wajib. Untuk form 5 saya kat chapter ni, saya nak masuk perkongsian. Okay? Alright, so sekarang awak masuk yang debit ni tadi. Nampak dividen awak dah tulis debit, masuklah dividen. Okay? Dividen sebanyak berapa? 1850. Dividen 1850. Okay, letak dulu. Okay? Dan sekarang soalan saya dekat awak. Okay. Alright. Okay, so sekarang susun yang kredit pula. Yang pertama. Okay. Yang ni susah kan? Yang kesilapan susah, letak last sekali. Tak ada masalah, letak last sekali. Alright. Okay, so sekarang letak dulu charge bank. Charge bank sebelah kredit, betul? Charge bank 390. Letak yang awak memang confirm awak tahu. Charge bank 390. Selepas itu ada apa lagi? Insurance kredit. Awak letak di sebelah kredit juga. Insurance.
Yang mana insurans adalah sebanyak berapa? 2120. Dan, okay, alright, kita ada idaman sari. Kita nak pindah duduk di sebelah kredit juga. Kita tulis idaman sari. Okay, idaman sari sekarang soalan saya dekat awak 4,800. Okay, sekarang yang ni semua orang memang dah tahu debit and credit. Betul ke tak betul? Alright, debit and credit. Setuju atau tidak? Awak letak dulu yang mana satu duit masuk, yang mana satu duit keluar. Simple. Letak. Okay, sekarang baru awak pergi buat slow-slow yang mistik. Sebab saya tahu dalam persamaan dalam awak punya ni, okay, alright, awak mesti confused. Okay, sekarang kalau keluar soalan yang nombor 4 ini, kita tersalah debit buku tunai. Okay, tolong lukis buku tunai supaya awak nampak macam mana awak rekod. So first, awak buatlah satu buku tunai kecil. Okay, yang mana? Awak pergi rekod iGarage dekat sini. Okay, sekarang awak pergi rekod iGarage sebelah debit 2,800. Okay, sekarang betul tak apa yang kita buat ni? Betul tak apa yang kita buat ni? First and foremost, kita kena rekod dekat mana sepatutnya? Debit ke kredit? Kalau buku tunai debit, kita kena rekod di sebelah kredit penyata bank. Penyata bank kredit. Kalau penyata bank debit, dalam buku tunai kita rekod sebelah mana? Kalau penyata bank debit, kredit. Kredit, sini debit. Kalau penyata bank debit, buku tunai sebelah mana? Penyata bank debit, buku tunai sebelah kredit. So sekarang nampak tak kat sini? Dia didebitkan dalam penyata bank negatif. Betul ke tak betul? Didebitkan dalam penyata bank negatif. Which is, kita sepatutnya rekod yang ini ke sini. Betul ke tak betul? Kita sepatutnya rekod yang ini ke sini. Setuju ataupun tidak? So kalau contoh, awak kena potong tak yang awak salah buat ni? Awak dah rekod tau. Awak kena potong tak yang salah awak buat ni? Yes, awak kena potong sebenarnya. Betul tak betul? Which is, kalau awak rekod kali pertama iGarage 2,800, yang ini dia akan cancel off. Ya, ini kesilapan. Lepas tu, awak rekod lagi sekali iGarage untuk rekod tempat yang betul 2,800. Ini adalah kesilapan tempat. Okay, yang mana soalan saya dekat awak? Ingat, kalau kita salah tempat, again, okay, dengar betul-betul Alright. Sekarang, tempat iGarage ni patut dekat debit ke patut dekat kredit? iGarage ni kita bayar. Bila bayar, dia kena duduk dekat kredit. So, sekarang awak rekod betul ke awak rekod salah ni? Awak rekod betul ke awak rekod salah ni? Awak rekod salah. Betul ke tak betul? Which is, boleh tak saya nak potong je macam ni kalau salah? Tak boleh, sebab yang ni awak dah dapat duit dah. Which is, awak kena potong dulu dengan cara awak rekod kali pertama iGarage. Which is 2,800. Yang ini dia akan potong. Yang pertama always potong. Macam cek tak laku lah. Kenapa awak buat sekali je? Sebab awak dah tak nak benda tu. So dia potong lah. Salah tempat dia potong. Sekarang kita salah tempat je, bukan tak laku. Which is awak buat juga iGarage dekat sini 2,800. Maksudnya yang ini sepatutnya akan jadi iGarage 2,800 darab 2. Dapat berapa? Dapat berapa? Soalan saya dekat awak. 2,800 darab 2 dapat berapa? Aha. Tekan jap kalkulator. Saya tak bawa kalkulator. 5,600. So sekarang ada lagi tak buku tunai yang kita kena rekod? Ada lagi tak buku tunai kita kena rekod? Alright. So sekarang, sebab kesilapan tempat chapter 9 form 4. Sebab saya kata yang ni kita salah rekod kat sini. So yang pertama potong, yang kedua baru betul. Sebab tu kena darab 2. Nampak 2 kali. Okay, 2 kali. Kalau awak buat sekali je, awak tak rekod langsung. Awak just potong yang salah tu. Kita masih kena rekod yang ni. Sebab kena masih rekod sebab dia masih ada. Dia bukan tak laku, dia masih laku. So yang pertama kita potong, yang kedua baru kita rekod. Faham ke tak faham? Kenapa 2 kali? Tengok balik chapter 9 pembetulan kesilapan. Ya, ini kesilapan songsang. Okay. Kalau dah potong kena 2 kali juga ke? Memang kena 2 kali juga. Sebab awak still kena rekod 2 kali.
Awak mesti kena rekod 2 kali. Yes, contoh terbalikkan dia betul. Tengok balik chapter 9 tingkatan 4. This is chapter 9 tingkatan 4, not tingkatan 5 punya. Please tengok balik kesilapan songsang. Kalau dah betul, janganlah overthink. Kalau dah betul tak payah buat lah. Ini masalah budak account Budak account kalau dia dah faham, dia akan rumitkan kepala minda dia untuk susahkan balik benda ni. Awak dah faham yang ni, dah faham lah. Tak payahlah nak fikir terbalik pula. Janganlah rumitkan balik, nanti awak pening balik. Dah memang nama pun kesilapan. Takkanlah awak nak fikir tempat betul. Dah betul, kenapa kita nak ubah? Ini masalah budak account. Awak akan tiba-tiba cakap, macam mana boleh faham ni? Macam mana kita nak susahkan balik benda ni? Macam mana kita nak susahkan balik benda ni? Itu budak account. Dia kalau faham, dia akan macam, oh tak dia jadi ni. Kenapa saya faham ni? Patutnya account susah. Okey, kita susahkan balik. Kita cuba. Dia buat soalan sendiri pula. Salah konsep. Lepas tu dia pening. Ingat, kalau dia kesilapan baru kita buat. Kalau dah betul, biarlah. Understand? Okay? So chill. Saya faham, awak dah faham dah benda ni. Okay? Alright, good luck bakal cikgu. Yes, I'm proud of you, IPG. Okay. So sekarang, simple. Kalau kau tak tahu, 1 markah je hilang. So do not worry. Okay? Basic apa expert account? Bab 2 tingkatan 4, bab 8 tingkatan 4. Okay? Belilah buku Accounts for Expert. By the way, soalan ni ada mirip-mirip dalam buku saya sebenarnya. Boleh tengok. Okay. So sekarang, okay, dah settle yang ni, baru kita buat tanpa. So sekarang perlu tak awak tutup buku tunai ni? Do you need to close? No need to close. Tak perlu tutup. Sebab awak tak payah kemas kini. Okay? Tak payah kemas kini. Maka, kita akan buat apa? Kita akan buat yang ini. First and foremost, 1, 2. Okay, sekarang kita buat penyata penyesuaian bank pada which is 30 Jun 2024. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Kita nak yang kemas kini ke kita nak yang tanpa kemas kini? Kita nak yang kemas kini ke kita nak tanpa? Kita nak tanpa kemas kini. Bila tanpa kemas kini buku tunai, awak kena ambil baki yang awal ini. So, baki dia berada di debit ke baki dia berada di kredit? Baki dia berada di debit ke baki dia berada di kredit? Alright. So, sekarang dekat sini kita akan tulis baki debit buku tunai. Okay, baki debit buku tunai. Dan sekarang, baki debit buku tunai kita adalah 1810. Okay, 1810. Tak apalah Rafael, nak buat macam mana, basic je tu. Okay, so sekarang, first and foremost, awak bagi tahu dekat saya, yang ni huruf B. Selepas huruf B adalah huruf apa? Selepas huruf B adalah huruf apa semua orang? After huruf B adalah huruf C. Maka awak tambah dengan C, which is cek belum dikemukakan. Okay, nampak? After huruf B adalah huruf C, which is cek belum dikemukakan. Which is ini step 2 ke step 3, cek belum dikemukakan. Step 2 ke step 3. Ini adalah step 2. Betul ke tak betul? Setuju? Nampak tak step 2 sahaja yang ada, cek belum dikemukakan. Setuju semua? Alright, so sekarang cari balik step 2 awak, CBD. Sekeping cek kepada pembekal raju berjumlah 11,300 belum dikemukakan. So awak tulislah pembekal raju iaitu sebanyak 11,350. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Kita kemas kini buku tunai ke kita tak kemas kini buku tunai? Kita kemas kini buku tunai ke kita tak kemas kini? Kita tak kemas kini. Betul ke tak betul? So, bila kita tak kemas kini, awak kena ambil semua yang tempat positif, letak dekat tempat positif. Which is, ada berapa je info selain pada baki awal? Ada berapa je info? 1 sahaja dividen. Maka, tumpangkan dividen ikut simbol. Maksudnya, simbol tambah dekat simbol tambah. Awak letak, kalau kemas kini, ambil yang bawah ni je. Tak perlu dah nak buat. Kalau kemas kini kan, kita dah ambil baki debit buku tunai yang bawah.
Sebab tu kita tak payah ambil dah sebab dah kemas kini. Ini tak kemas kini. Okay? Yes. Bila awak nak tumpangkan dekat sini, awak jangan letak positif sama Awak letak dalam sikit dividen. Supaya nampak yang dia menumpang dekat sini. So, dividen ada berapa? 1850. Dan sekarang awak tambah dua-dua ni dapat berapa? Awak tambah dua-dua ni dapat berapa semuanya? These two if you add, you get how much? These two kalau awak tambah dapat berapa? First and foremost. Alright, 11,350 tambah 1850, 13,200. Okay, sekarang awak tambah dengan baki awal buku tunai dapat berapa? Tambah dengan baki awal buku tunai dapat berapa? Kan tambah cek belum dikemukakan. 30,200 tambah 1810, how much did you get? 15,000 ke 14,000? 15,000. 010. Okey, sekarang selepas huruf C adalah huruf apa? Selepas huruf C adalah huruf apa? Adalah huruf D. Aha. Okey, ini. Okey, ada. Saya buat tu. Okey. Cek belum dikemukakan maksudnya bank tak proses cek. Deposit belum dikemukakan, duit tak masuk lagi. Okey. So sekarang kita akan tolakkan dengan deposit belum dikreditkan. Dikreditkan. So sekarang soalan saya dekat awak, deposit belum dikreditkan, step 1 ke, step 2 ke, step 3 saya kata? Step 1 ke, step 2 ke, step 3? Step 2, betul ke tak betul? Kan step 2 ada 2 ayat je. Okay, so sekarang kita ada berapa deposit belum dikreditkan? Kita ada satu sahaja deposit belum dikreditkan. Betul tak betul? Which is email trading. Betul? Email trading. Okay? Which is email trading. Awak tulis amount dia 5340. So email trading 5340. Okay, sekarang soalan saya dekat awak. Kita kemas kini ke kita tak kemas kini buku tunai? Kita tak kemas kini buku tunai. So, nampak tak simbol negatif? Awak ambil semua yang dekat sini, awak tumpangkan dekat bawah. Sebab kita tak kemas kini, kita tak ambil baki yang bawah ni, kita ambil baki atas ni. So, awak tulis balik charge bank, insurance, idaman sari, iGarage. Which is charge bank, insurance, idaman sari, iGarage. Yang mana awak tulis dia sepunya amount semua, which is charge bank 390, 2120, 4,800, 5,600. Okay, sekarang sila tambah. Tambah dapat berapa? Tambah dapat berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5 dapat berapa? Kalau kemas kini ambil yang bawah kan? Awak kan ambil baki debit yang bawah. So tak payah buat dah lah. Tambah je lah cek dengan deposit 2 ni je. Faham tak? Kalau kemas kini tak perlulah tulis dividen ni semua. Yang ni je lah tinggal. Sebab awak dah ambil baki kat bawah. Itulah kemas kini. Hari ni saya nak ajar tanpa kemas kini. Nanti saya buatlah kemas kini pula. Okay? Tak boleh. Tolong jarakkan sebab kita menumpang dekat rumah orang. Pembekal lagi step nombor 2. Cek belum dikemukakan. Soalan. Dapat 18,250. Okay, sekarang sekejap saya nak kena ubah ni sekejap. Okay, soalan saya dekat awak. 18,250, betul? Dan sekarang awak ambil yang 15,000 tolak ni dapat berapa? Dapat berapa semuanya? How much did you get bawah here? Positif ke negatif? Bagi tahu negatif sekali kat saya. Aha, 15,010 tolak 18,250 negatif 3,240. Sama tak dengan yang ni? Sama? Inilah jawapan awak. Dah siap? Baki debit penyata bank. That's all. Baki debit penyata bank. Semua orang okey? Semua orang okey? Memang senang pun. So, kalau soalan bukan bentuk ayat, dia ada 5 step. Dengan saya ada 5 step kalau bentuk ayat. Kalau dengan saya, bentuk ayat ada 5 step. Kejap Kejap. Tunggu jap.
saya, siapa yang ada buku ni, buku saya ni, yang ada dekat apps merah ni, sekejap apps ni. Okay, this question. Okay, yang ni. Cuba awak tengok page 60. Awak tengok page 60. Kalau dekat sini saya ada buat 3 jenis terus satu soalan ni. Tu beg kuning ada. Okay. Penyata penyesuaian bank, yang ni dan juga yang ni. Nampak? Saya buat dengan kemas kini, tanpa kemas kini. Okay, bermula ni, bermula ni. Ada juga combo punya. Siapa nak beli dengan form 4 sekali pun boleh. Sekejap saya add yang combo punya sekali. So sekarang debit tu negatif, betul? Yang ni yang saya kata ni, debit dia negatif. Okay, so please soalan ni memang saya buat khas untuk student. Okay, form 4 pun ada juga. Form 4 saja pun ada. Sekejap saya add. Okay, buku ni duduk okay, ICAW pun boleh, ICAW pun boleh. Saya memang buat khas untuk student study last minute. Awak tengok jawapan, awak tengok soalan, awak tengok jawapan and kaji jawapan dia. Which is, semua pengiraan memang saya ada letak. Nampak? Dekat sini. Semua tu. Okay. Alright. So, sekarang. Ini form 5. Form 4 kali biru. Siapa nak beli dua-dua, beli yang combo punya. Sama je duduk professional accounting. Okay. So, sekarang nampak? Dia ada soalan dekat sini. Pengiraan kat sebelah. Maksudnya awak tak perlu pun ada kertas tambahan. Okay. Please siapa yang ada buku ni tolong buat penyata penyesuaian bank. Sebab saya memang buat macam-macam kat sini. Untuk awak. Dalam penyata penyesuaian bank. Dan nampak? Bentuk ayat panjang ni pun ada. Boleh cancel je dekat beg kuning awak. Dekat order tu. Cancel and replace balik. Memang boleh cancel. Beli je. By the way, this one RM19.90 je. Awak pakai setahun. Sebulan dalam, awak pakai selama 24 bulan. Sebulan dalam 70 sen. Sehari dalam 3 sen. Macam tu lah. Okay. So please, siapa form 5 this year, please buy. And awak tengok segala format memang saya letak awal-awal. Memang segala format pun ada dekat depan Segala format setiap bab ada. Nota pun ada. Okay. Alright. Form 4 punya ada. Beg kuning nombor 1. Beg kuning nombor 1. Tu. Saya tengah show now sekarang. Saya tengah show now sekarang. Beg kuning ada. Tak apa, exam account buat je. Yang penting SPM. Awak kena ingat jangan takut exam. Thank you sir, most welcome. Siapa yang batch 07 yang pakai ni dapat result, tolonglah review this book kepada tu awak. Form 4 ada. Form 4 is sekali biru yang beg kuning nombor 1. Beg kuning nombor 1, form 4. Combo form 4 and form 5. Untuk buku perniagaan saya dah habis dah. Tinggal nak QC je buat kali terakhir. LCCS. Okay, ini account. Ini account. Okay. Sorry, bukan. Buku biru. Buku biru is form 4. Okay. Ada. Beg nombor 3. Yang sekali form 4, form 5 ni yang ni. Beg nombor 2 ni. Combo. Dia tulis combo. Ni saya tengah show now ni sekarang. Nampak? Ini combo dua-dua. Ekonomi tahun ni insyaAllah. Saya haraplah tahun ni. Okay. Cikgu recommend buku apa untuk lemah account? Buku saya lah. Buku saya memang saya buat untuk pelajar yang lemah sebenarnya. Sebab saya pernah ada, nampak tak? Nota padat ada. Lepas tu awak ada 5 ke 6 contoh setiap bab. So kalau awak tak boleh buat contoh satu, janganlah bagi contoh 2 lagi. Saya buku 07 buku since for 5 and got A+ from academic. Thank you so much Fahmi. Saya nak pin benda ni. Pin this comment. Nampak? Buku accounts for SPM. Buku ni tak payah pakai kertas. Okay? Nampak ni. Testimony. Okay? So please buy. For those yang masih tak terlambat. This one is memang buku last minute sebenarnya. So if you got this, awak buat je semua soalan. Awak mesti akan nampak soalan dia lebih kurang sama. I do extra and ada jalan pengiraan semua. Alright, itu sahaja untuk hari ni. Jangan lupa untuk ambil answer ini dekat dalam rumah biru. Boleh? Ambil A ni dekat dalam rumah biru. Okay ke tak okay? So far so good, very good, very clear. Ini saya akan upload dalam rumah merah. The recording saya akan upload dalam rumah merah. See you in rumah merah. Story. Apa-apa tengok story. Story TikTok saya ada semua benda. Info. Ada semua benda.
Okay? Bye-bye everyone. Take care. Jumpa tu. Tengok story. Sekejap Saya upload balik dekat story TikTok. Okay. Okay dah. Saya dah upload dah. Okay. Settle. Okay. Rumah Merah. Tengok dekat link bio. Tengok dekat link bio. Alright? Okay. Bye-bye. Take care everyone. Good luck yang exam. Good luck yang exam. Okay ke tak okay? Bye-bye everyone. Most welcome. Good luck yang exam minggu depan. Kita jumpa nanti. Okay? Khamis ke Jumaat ke tengok saya akan buat subjek apa pula. Okay? Good luck for those yang ada exam. Bye-bye. Take care. Jangan lupa yang nak beli buku Baik Kuning ya. Ada kat showcase saya juga. Terima kasih.